Tabiat manusia ni tak ada benda yang dapat menyedarkan dia. Cuba tengok tu. Kalau nak ikut benda tu dapat menyedarkan manusia. Cuba tengok dunia sekarang. Tengok orang Palestin. Tengok di Sudan. Tengok di apa. Berapa orang Islam tak sedar-sedar. Macam-macam bala bencana. Berapa manusia tak sedar. Patut kita dah tengok apa benda lagu tu. Oh, akan jadi sedar diri. Tak sedar pun. Duk galak tak semaya, tak tutup aurat, tak tutup aurat. Kalau nipu Tuhan lagi. Tak ikhlas lagi. Manusia terbaik dia. Makhluk yang paling keras kepala. Pada. Keras hati tak dengar. Tapi kalau orang dia lembut hati, tak tengok tak apa. Dengar hadis butik, apa sudahlah. Oh takut dah. Kita tak usah. Tengok tu. Tempat orang duduk perang kena tembok hancur lebur. Kita duduk makan, duduk mewah, tak ada rasa bersyukur, tak ada sebut alhamdulillah. Hari ni rasa bersyukur dengan nikmat hari ni. Boleh bangun caca. Bangun tidur pakai bangun gitu. Gosok gigi. Tak tahu alhamdulillah, tak tahu alhamdulillahillazi ahyana. Baca doa bangun tidur.